Hai, Assalamualaikum korang. Okay, menu kali ni nak cari ulam-ulaman, nak makan nasi dengan budu. Masuk pasar, cari ulam. Banyak sangat ulam ni, saya pun tak tahu nak pilih yang mana. So, dah siap beli, dah siap pilih. Terus balik, standby nak masak. Cik tengok ni, macam-macam ulam saya pilih tadi. Ulam sambung nyawa pun ada. Pelik kan? Tengok ulam pun boleh rambang mata. Bukan benda lain je tau. Okey, ulam-ulam ni kena basuh dulu baru boleh dimakan. Lepas tu saya baru teringat ada ikan bekok dalam peti yang belum digoreng. Masya Allah, memang sedap. Boleh makan dengan nasi ulam budu nanti. Ikan bekok ni memang famous lah. Kalau orang Kelantan ni memang berahi sangat ikan bekok ni. Kalau orang yang tak biasa makan, mesti tertanya-tanya macam mana rasa dia kan. Nanti saya cerita rasa dia macam mana. Sebelum tu saya nak tunjuk macam mana nak goreng ikan bekok ni. Tadi saya baru keluarkan daripada frozen. So, ikan bekok ni kena defrostkan dulu biar dia lembut. Baru keluarkan daripada plastik dan bilas dengan air biasa. Dah siap bilas tu, kena sejakkan dulu sekejap. Lepas tu panaskan minyak. Minyak tu kena betul-betul panas. Barulah digoreng sehingga garing. Ikan bekok ni kena goreng sampai dia garing. Barulah sedap dimakan. Rasa macam crunchy-crunchy gitu. Bila bahagian bawah tu dah garing, boleh terbalikkan dia. Dan masak sampai garing biar dimasak sekata. Bila dah masak, boleh angkat dan pindahkan ke dalam pinggan. Lepas tu, kalau goreng ikan bekok ni, mesti nak kena ada bawang dan lada. Lada dan bawang ni penambah selera untuk ikan bekok. Goreng sehingga dia layu. Lepas tu bolehlah diangkat dan diletakkan di atas ikan bekok. Okey, ikan bekok goreng saya dah siap. Sedapnya makan dengan lauk-lauk lain dan ulam-ulam budu. Yang paling best ikan bekok ni dia tak terlampau masin. Dan rasa dia pun memang sedap. Isi ikan dia pun banyak dan memang sedap makan dengan nasi putih yang panas-panas. Okeylah korang, selamat menjamu mata. Bye, jumpa lagi.